Vietnam berasa panik selepas Malaysia umum dua warisan baru Facundo Garcés dan Emmanuel Machuca. Vietnam mula ketakutan dengan kehadiran dua pemain warisan baru Harimau Malaya menjelang aksi kedua kelayakan antara Malaysia berdepan Vietnam. Diketahui Malaysia telah mengumumkan ketibaan tonggak baharu dari La Liga Facundo Garcés untuk menjadi pertahanan kebal Harimau Malaya. Pemain Deportivo Alaves itu dilihat telah menyertai latihan skuad Harimau Malaya jelang aksi berdepan Vietnam. Terkini tonggak lincah Emmanuel Machuca juga dilaporkan bakal menjadi sebahagian daripada pemain warisan baharu Malaysia bersama Facundo Garcés untuk berdepan Vietnam. Melihat itu, media Vietnam Soha VFN mula menzahirkan kerisauan terhadap impak yang akan diberikan oleh para pemain warisan baru Malaysia itu. Malaysia mempunyai dua pemain warisan baru. Dua pemain itu bukanlah pemain calang-calang. Mereka mempunyai kualiti sangat baik. Kini pasukan Vietnam perlu lebih bersedia untuk berdepan mereka, ujar media itu. Kini Vietnam benar-benar memandang serius terhadap skuad Harimau Malaya yang kini diperkuat oleh para pemain berkualiti jelang aksi sengit pada 10 Jun nanti.